ke-10 perang Uhud setelahnya, yakni setelah Buhran. Perang Hamra, Asad berlakulah ia. Perang yang ke-10 ialah perang Uhud, dan ini berlaku pelbagai perkara dalam peperangan Uhud, dan ini antara peperangan besar yang menjadi sejarah dalam umat Nabi SAW, kerana ramai di kalangan muslimin termasuk singa Allah Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib wafat dalam peperangan tersebut. Jadi peperangan Uhud seperti mana kita sedia maklum bahawa ianya berlaku disebabkan musyrikun ingin membalas dendam dengan apa yang berlaku kepada mereka dalam peperangan Badar. Dia tak puas hati. Ini perang balas dendam lah. Mereka tak puas hati dengan apa yang telah mereka dapatkan ketika Badar. Karena dalam Badar yang selamat Abu Sufyan, sebabkan Abu Sufyan balik lari daripada peperangan tersebut lebih awal dengan rombongan barang-barang yang dibawa pulang daripada Syam. Kemudian Abdullah ibnu Abi Rabi'ah, Ikrimah ibnu Abi Jahal, Safwan ibnu Umayyah. Ini mereka ni adalah ketua-ketua Quraisy yang ayah-ayah mereka, anak-anak mereka terbunuh dalam peperangan Badar. Jadi sehingga Abu Sufyan sebelum menyerahkan harta kafilah dalam peperangan, dia sekali lagi menebarkan semangat kepada pihak musyrikin, menyebut inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa tarakum wa qatala qiyarakum fa'inuna bil mali ala harbihi la'allana nudriku sa'rana. Katanya Muhammad telah memutuskan kita semua, keturunan kita, ya, sebab apa ni, anak-anak kita mati, ayah kita pun dah mati, dan telah membunuh orang-orang yang mulia di kalangan kita. Tolong bantu kami dengan harta-harta sebagai harta untuk meneruskan perjuangan peperangan tersebut. Moga-moga kita akan menang, boleh balas kembali dendam kita. Dan tentera yang dibawa pada waktu tersebut, air ataupun rombongan binatang yang dibawa, unta yang untuk bawa barang-barang sebanyak 1,000 ekor unta. 1,000 ekor unta. Dan ini yang disiapkan untuk peperangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quraisy keluar bersama dengan 3,000 tentera. 200 tentera berkuda, dan di sana ada beza besar di antara golongan muslimin dengan golongan musyrikin. Sebab musyrikin ada bilangan di 3,000 orang, dan muslimin sebelumnya 1,000, kemudian 300 daripada tentera patah balik sebabkan kerana hasutan Abdullah bin Ubay ibnu Salul. Abdullah bin Ubay ni kalau ikut dengan undang-undang negara pada zaman lah, dia sebenarnya telah dipancung patutnya di depan orang ramai. Pada permulaan peperangan Bani Qainuqa, apa yang dia buat? Dia jadi orang tengah antara Yahudi dengan muslimin. Punya kurang ajaknya, dia boleh pergi jadi pula halif kepada Yahudi. Tolong jadi orang yang menyampaikan keinginan Yahudi. Tak celaka kau orang macam ni. Lepas tu pula, yang kedua, ketika mana perang Uhud, dia mula menyebarkan pada waktu tersebut ketakutan. Kata kita kalau pergi ni bunuh diri. Sebelum tu lagi, dia dah sebarkan dah berita yang tak elok. Dia kata, Madinah ni, sembang-sembang, ni orang panggil geng kedai kopi. Ni, Abdullah bin Ubay ni adalah datuk-datuk geng kedai kopi. Faham? Ni datuk nenek geng kedai kopi. Geng kedai kopi ni, dia lagi atas daripada pemimpin negara. Kalau sembang, patah meja kedai kopi, negara tak berubah pun. Tapi dia akan macam tu kak biasa. Dia tak ada apa. Tapi dia rasa dia yang paling berjuang pada waktu tersebut. Dia rasa dia yang paling buat kerja sekali. Segala urusan negara, semua dia akan bincang. Dan dia tak ada buat apa. Ni Abdullah bin Ubay. Ini salah satu contoh kepada datuk nenek peminum kopi di kedai-kedai kopi. Khususnya kedai-kedai kopi kampung. Kena kedai-kedai kopi, coffee house macam di Zawiyah. Jadi yang bincang semua adalah para intelektual. Seperti lagu Malik. Kisah kedai kopi. Dia menyanyi dengan salam. Ini cerita-cerita intelektual. Orang dah naik ke bulan. Dia masih duduk cerita pasal artis yang duduk di dalam media sosial, baru masuk dalam TV 2-3 kali, jalan dah berkepak. Itu lirik dalam cerita tu. Lirik dalam tu. Dengar balik cerita kedai kopi tu. Yang Malik nyanyi tu. Maksud nak abang kata apa? Kedai kopi ni, semua benda orang boleh berkumpul. Kedai kopi pertama di London adalah tempat perhimpunan para rebellion. Puak-puak yang memberontak pada waktu itu, tempat mana dia berkumpul? Di kedai kopi. Di coffee house yang pertama di London. Dan kedai kopi itu akhirnya ditutup beberapa tempoh disebabkan kerana ramainya pemberontak yang lahir daripada kedai kopi itu. Dia pergi bukan minum kopi je, pergi bincang. Apa kita nak kena buat untuk menjatuhkan kerajaan pada waktu itu? Rebellion. Sejarah kedai kopi ini bukan hanya kedai kopi. Dia adalah tempat untuk melahirkan somebody. Kedai kopi Zawiyah adalah tempat melahirkan para a'immah, para awliya, para solihin. Yang nak duduk di sini, yang pernah minum di situ adalah Syekh Fulan, Syekh Ilan, dan kemudian jadi Syekhul Islam dan seumpamanya. Sembang pi benda boleh sembang kan. Nama pun kedai kopi.
Dan itu dengan harapan. Moga-moga tu jadi. Jadi ni Abdullah bin Ubay ni kepala kedai kopi zaman tu. Jadi kalau sembang tak itu. Dia kata apa? Dia kata Madinah ni. Macam belah kampung ni ramai. Jenis tu. Ramai. Duduk kat kedai kopi sembang. Sembang pada jauh ya. Jumpa saya takut. Jumpa saya tepi jalan tak wani. Angkat kepala tak wani. Tapi kalau cuba apa ni kita tak ada. Dan sembang kat belakang. Sembang kat belakang cukup laju. Kuat sembang. Semua benda tak kena. Yang ni tak kena, yang ni tak kena. Dan apa ni, orang macam ni tak ramai. Tapi dia buat ramai. Dia tak ramai pun. Tapi dia syok. Dia rasa macam dia ramai. Jadi apa yang berlaku? Lebih baik kata, Madinah ni dulu ni aman. Dan dia sentiasa dalam keadaan, dia seperti anak dara yang dijaga. Bila masuk saja tengok macam-macam berlaku. Dia kata. Ni pula, dia nak main serang pula Madinah. Takkah ini akan telah meragut keperawanan Madinah? Soalan macam tu ayat dia. Sampai berita ni kepada para sahabat. Dan Nabi dengar berita ni. Dan Nabi SAW dan para sahabat marah waktu tu. Aku ajak dia ni. Sampai Nabi aturkan pun dia masih nak komplain lagi pada waktu tersebut. Akhirnya Nabi kata tak apa, kita keluar. Dan dicari tempat yang paling sesuai adalah di Uhud. Karena masa dah sempit. Yang paling hampir waktu tu 5 km daripada mana. Tak jauh pun, dekat aja. Sebab tu dulu kalau tengok tentera musyrikin ketika mereka datang, mereka masih lagi dengan ada dipanggil apa dia? Bahasa Melayu kita dia ada maruah, ada pride. Ada maruah dalam diri dia. Kalau perang, sakat perang je. Kalah menang di tempat perang, tak akan lanjut ke tempat yang bukan peperangan. Bila yang mula masuk perangai-perangai jahat ni? Yahudi yang mula masukkan perangai jahat ni dalam peperangan Ahzab. Mereka mula nak serang bandar. Sebab tu peperangan bandar adalah peperangan paling celaka dalam dunia. Nabi kalau masuk dalam bandar, Nabi bukan perang. Nabi dah pesan, jangan bunuh perempuan, jangan bunuh kanak-kanak, jangan tebang pokok, jangan bunuh binatang dan seumpama dengannya. Nabi pesan dah, jangan bakar rumah, jangan bakar tempat ibadah. Kalau mereka masuk tempat ibadah, amankan mereka. Ini peperangan muslimin. Ini apa ni orang panggil undang-undang dalam perang muslim. Beza dengan musyrikin, masuk dalam negara, rogol perempuan, bunuh kanak-kanak. Dikumpulkan. Tengok macam berlaku di Sudan baru-baru ni. Apa yang mereka buat? Tu semua tu munafik. Tu bukan muslim tu. Tu hak masuk tu semua munafik. Yang pertama juhala, tak tahu binatang apa, dibayar oleh Amerika Syarikat. Kemudian untuk rosakkan dengan tujuan untuk politik, untuk ambil emas, untuk ambil petroleum semua sekali, bagi pecah negara. Akhirnya dibunuh siapa dia? Dibunuh muslimin. Yang dibunuh muslimin. Jadi apa ni? Perang ni sebenarnya nampak bukan perang agama sebenarnya. Tu bukan perang agama. Itu sebenarnya perang politik. Itu perang politik. Disebabkan golongan muslimin ramai dalam negara tu, yang jadi mangsa muslimin lah. Asalnya politik itu daripada dua general ya. Dia Amerika masuk. Lepas tu kita kalau kata, kenapa kita tak pergi berjihad di negara tersebut? Keadaan dah runcing. Jadi fitnah. Jadi dia bukan sekali lagi ini bukan dia perang perang sabil. Dia perang lebih kepada merebut kawasan yang ada di kawasan tempat tersebut. Sebab tu kita jangan laju sangat. Nak komen ke, kita nak masuk ke, kita nak pergi hantar tentera ke, semua tu semua urusan negara. Sebab negara telah dipecah-pecahkan. Yang tu berlaku. So nanti Imam Mahdi turun. Waktu itulah baru akan bersatu. Jadi apa ni, lepas tu saya bila baca tentang peperangan ni, tu yang kena tambih. Untuk kita tengok macam mana perbezaan yang dibawa oleh golongan barat dengan yang muslimin. Jadi kita kena ada akhlak tersebut. Jangan tiru dengan apa yang mereka bawa. Jadi tengok dalam perang Badar, perang Uhud, selesai menang. Patutnya kalau kata mereka kalah waktu tu, lajaklah pergi ke Madinah. Buat kacau di Madinah. Tak, mereka tak buat. Mereka ada pride. Mereka ada maruah. Mereka ada orang panggil apa, jati diri. Walaupun kufar. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, khairukum fil jahiliyah, khairukum fil Islam. Dalam jahiliyah mereka masih ada lagi jati diri. Muslimin apa ni, golongan musyrikin ni, walaupun mereka musyrik, tapi mereka ada jiwa. Mereka kaum yang mulia daripada Quraisy. Mereka musuh dengan Nabi SAW. Itu yang besarlah musuh tu. Tapi mereka tak lajak. Melainkan ketika masuk Yahudi. Yahudi masuk, kacau tu masuk Yahudi, lepas tu keluar pula dengan Abdullah bin Ubay, daripada munafik. Dan kemudian ada orang yang memang bermusuh dengan Nabi berlebihan. Orang mereka akan masuk dan buat peperangan Ahzab. Walaupun peperangan tadi tidak berjaya. Tapi dah mula dah ada perancangan untuk masuk ke Madinah dan melakukan kerosakan dalam negeri. Melibatkan dengan orang yang tidak terlibat dalam peperangan. Jadi, bila mana dapat berita tersebut, Abdullah bin Ubay bin Salul sebut macam tu, maka Nabi keluar daripada bumi Mekah, Madinah. Sampai tengah jalan, dekat Masjid Dirak, sebut lagi sekali pula. Dia pergi sembang pula, kedai kopi lagi. Dia buat kedai kopi pula dekat tengah jalan. Kumpul Nabi duduk di kemah lain, mereka duduk kat belakang-belakang. Lepas tu sembang. Kata ni bunuh diri kita ni kalau pergi. 3,000 mereka. Kita baru 1,000. Ni dah bunuh diri. Tak ada sejarah kan sebelum tu. 300 orang lawan dengan 1,000. Ada sejarah dah sebelum tu. Dia tak pakai yang. Dia tak tengok langsung perkara-perkara tersebut sebagai sesuatu daripada Allah.
Dan mereka tak nampak Nabi sebagai pemimpin pada waktu tersebut. Yang ada dalam tu Nabi Allah. Tak ada. Mereka tak ada pada dalam hati mereka cita-cita Rasulullah. Ini Yahudi. Munafik. Jadi dia patah balik. Patah balik beberapa orang yang di'aful qulub, hati lemah, 300 orang. 1,000 keluar, 300 patah balik. Tinggal 700. Dan 700 inilah yang berterusan, yang meneruskan perjalanan dan berlaku apa yang telah berlaku dalam peperangan Uhud. Berapa orang yang wafat dalam peperangan Uhud? Yang syahid 70 orang tentera muslimin yang syahid dalam peperangan Uhud.